benda yang kontroversi lah dekat thread saya baca beberapa hari lepas tentang carnivore diet. Carnivore diet maksudnya dia makan daging. Lepas isu dia adalah dia kata nutritionist cakap kena ambil sayur sebab ada fiber kan. Dan carnivore kata, geng-geng carnivore diet ni kata tak perlu ambil sayur ataupun fiber pun tak apa. Sebab dia buktikan itu penting sebab dia jadi muscle. Dan dia kata macam apa yang dinasihatkan oleh nutritionist ni pun tak betul. Macam mana? Apa kata Fatin? Orang belajar salah kan. Okay. Kalau macam diet kan, secara umumnya memang kita letakkan kepelbagaian tu sebagai salah satu cara untuk makan dengan seimbang. Sebab kalau kita makan makanan yang carnivore sahaja, dia punya komposisi kelas makanan tu adalah lebih kepada macam lemak, protein kan. So kalau serat tu kita nak dapat daripada haiwan semata-mata memang sedikit. Dan sebenarnya kadang-kadang tak significant amount dia. So serat ni yang majoritinya memang daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Pentingnya serat ni supaya untuk bantu kita punya metabolisme dan juga gut health lah. Kalau ada yang macam tu tiba apply carnivore diet, tiba-tiba nak ambil probiotik tu, dan benda tu tak sahih dah lah. Sebabnya dia perlukan serat tu untuk urusan dia punya gut health kan, digestive issue dia. Let's say kalau macam ada constipation ke cerit-berit, even najis kita punya bentuk tu pun kalau ada masalah pemakanan, kita akan tanya. Kita akan tanya dia berak berapa kali, kencing berapa kali, kalau apa, cerit-berit berapa kali. Benda tu sebenarnya efek. So kalau macam carnivore diet ni, salah satunya untuk gut health tu tak membantu sebab tak ada serat, satu. And then yang kedua, kita punya peratus lemak yang kita ambil tu sebenarnya boleh jadi lagi banyak lah. Sebab bila kita ambil serat, contohlah kalau macam saya jaga atlet dulu kat Selangor, kita memang akan provide buah ataupun pisang ke sebelum dia start makan. So buah ataupun pisang ni sebenarnya boleh untuk bantu dia supaya kontrol makan dia yang next main meal tu. Tak ambil terlalu banyak. That's why kalau pinggan suku-suku separuh tu adalah buah dan sayur-sayuran. Sebab kita nak banyakkan serat ni, sebab serat ni boleh untuk kontrol kita punya rasa lapar tu. So that's why kita boleh makan nasi dengan lauk tu kurang. Sebab serat ni bantu untuk kita rasa kenyang tu, dan kenyang tu secara lebih lama. Serat makanan yang paling buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Buah-buahan. Okay. Kalau selain daripada buah-buahan dan sayur-sayuran, contohlah kalau macam saya susah lah nak makan sayur macam tu kan. So kita boleh makan makanan yang tinggi serat. Contohnya kalau macam roti. Roti whole grain tu. Whole grain wrap ke paratha ke should be good. Benda yang tinggi dengan serat. Sorry, masalahnya semangat tu. Masalahnya dia tak ada rasa whole grain roti tu. Itulah sebab sehat. Sehat. Dia punya texture dia memang yang itulah sebab dia banyak serat. Sebab texture dia tu yang buat kita rasa buatkan macam kita tu. rasa kering mulut. Janganlah kita kena pair dengan kalau nak letak sos pun should be okay, as long as moderation. Kalau makan macam tu je memang tak enjoy lah. Okay, kita cakap pasal tadi Fatin cakap pasal serat, which is buah-buahan. Tapi makan terlalu banyak buah-buahan pun kita kena ada kira kalori intake dia je kan. Yang tu kalau untuk populasi dewasa yang sihat, just nice untuk ambil 2 kali hidangan satu hari. Tapi kalau untuk mereka yang kena berjaga-jaga ni, kita tekankan kepada mereka yang ada masalah diabetes ataupun pra-diabetes. Tapi kalau tak ada masalah tu, should be okay je untuk oblige kepada 2 hidangan sehari. Okay. Hang makan banyak buah? Makan je. Aku tak adalah. Aku suka watermelon. Watermelon. Lagi satu 2 hidangan ni bukannya macam satu biji tembikai dengan satu biji oren. 2 hidangan ni, contoh kalau rambutan, satu hidangan tu bersamaan 6 rambutan. Kalau anggur, satu hidangan tu bersamaan 8 anggur. Kalau tembikai apa? Kalau tembikai satu slice tu. Satu slice je. Kau apa slice? Sebiji? Tak lah. Jarang lah orang sebiji Kembung tu tak? Kau minat kau buah? Orang Kedah semua buah kita makan bang. Semua makan. Metok buah pun semua makan. Saya semalam baru tiba 6 biji durian. Sekarang musim musim.
Kalau 6 biji durian ni kena risau untuk apa ni, kita punya suhu badan lah. Kadang betul. ada juga yang macam saya jumpa kes tu, dia makan banyak durian, hidung berdarah. Allah. Panas. That's why Panas. panas. Saya semalam 6 biji durian. Yang ke-6 tu saya ambil 6 ulas, pulut. 6 ulas. 6 ulas, sorry. 6 biji Dia kena takut. 6 biji. Aku ambil 6 biji. 6 biji bukan 6 ulas Bukan 6 ulas. okey. Yang ke-6 tu saya ambil pulut. Saya ambil santan, gula. Memang tak sihat. Memang teruk Kalau sekali-sekala kita faham lah. okey, sebab boleh. sebab ada orang faham kalau makan ni untuk nutrition saja tak boleh juga. Betul. So makan pun boleh jadi part of celebration. Yes. Makan pun boleh jadi reunite family kan. Orang kita suka makan. Apa celebration semua. Apa yang tak sedap kat Malaysia ni? Apa yang tak sedap? Pagi kita ada roti canai, ada nasi lemak. Tengah hari kita ada nasi kandar. Lepas tu malam apa Shabuyaki steamboat. Malam tengok mamak 24 hour. Mamak Fatin. lagi. Itu pernah jadi satu isu juga. Ha. Hari tu tahun lepas saya pernah ada podcast dengan BBC. Dia tanya kenapa dekat Malaysia ni ada satu keluar nak wartakan mamak tak patut buka 24 hours. So kita buat rakaman tu dekat mamak. Sebab mereka BBC, sendiri British punya tu? Dia datang Malaysia? Dia datang Malaysia untuk pasal diet dengan pasal belanjawan. Dia I interest see. untuk tahu. So dia dia order minuman yang mamak, dia tengok makanan-makanan mamak, and then dia nampak betul-betul culturalize lah. Sebab waktu tu kita order honey lemon. Tapi honey lemon kita ada gula kan, kena bagi tahu kalau tak nak ada gula. So dia surprise ada gula. Ni boleh yang tadi tu kan. Kita cakap dia surprise. Sebab ada macam tea kan, tea, coffee, kita memang letak gula, letak susu. Macam tu.